5 dekad lalu, Mondelez International memilih Malaysia. Penubuhan kilang di Shah Alam pada 1974 menjadikan Malaysia nadi strategik operasi jenama gergasi itu di Asia Tenggara. Kilang ni merupakan satu-satunya pusat pengeluaran Cadbury untuk Asia Tenggara, membekalkan coklat ke seluruh rantau di Southeast Asia. Kini dah wujud selama 50 tahun, menjadikannya sebahagian daripada budaya coklat di rakyat Malaysia. Dengan pembukaan bangunan kilang baru di Shah Alam, Cadbury Malaysia kini melangkah lebih jauh, bukan sekadar memperkukuh operasi tempatan, tetapi membina sebuah hub strategik untuk Asia Tenggara. Kilang baru ini direka untuk menyokong pertumbuhan serantau, dilengkapi dengan teknologi, pembuatan terkini, keupayaan pengeluaran berskala besar dan sistem kawalan kualiti bertaraf global. Infrastruktur moden ini membolehkan Malaysia menjadi pengeluar bahan asas coklat untuk seluruh Asia Tenggara. Teknologi, otomasi dan sistem kawalan mutu terkini digunakan untuk memastikan kecekapan dan konsistensi produk. Kami mempunyai tema di sebagai Cadbury iaitu Generosity, di mana bagaimana kami sebagai sebuah produk, sebuah brand dapat membantu, dapat memberikan impak yang positif sama ada melalui komuniti atau alam sekitar. Cadbury Malaysia meletakkan halal sebagai teras nilai, bukan sekadar tanda pematuhan. Halal pada Cadbury itu bukan sahaja bergantung kepada kita guna bahan yang halal dan juga kita letak logo halal pada produk. Tapi ia juga satu komitmen Cadbury itu untuk menghasilkan produk halal yang dibenarkan, yang bersih, dikendalikan secara etika mengikut piawai yang halal dan juga undang-undang halal di Malaysia. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu, Cadbury Malaysia muncul sebagai penanda aras industri, membuktikan bahawa syarikat berteraskan halal bukan saja mampu membina keyakinan pengguna, malah menjamin aspek keselamatan dan ketelusan rantaian pengeluaran di samping membuka peluang pekerjaan. 5 dekad telah membina asas kepercayaan. Demi anda, Cadbury Malaysia akan melakukannya. Cadbury Malaysia melangkah ke hadapan dengan komitmen yang dipacu inovasi, kelestarian dan kepimpinan halal yang terus berkembang penuh kasih dan sayang seiring dengan kemanisan pertumbuhannya.